Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah geng, bertemu lagi kita di channel Syaim Mencari Sapadu. Okey geng, hari ni aku turun lagi memancing di Sungai Kuantan. Okey geng, aku rasa belum terlambat lagi aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua sahabat-sahabat subscriber dan juga seluruh umat Islam di dunia, insyaAllah. Okey geng, hari ni hari yang ke-7 kita berpuasa. Aku baru ni turun semula sebab di awal bulan puasa itu hari aku turun, tapi air sungai besar. So ni baru aku ada masa free lah untuk turun mancing. Macam biasa kan, kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang selalu support channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng, dan sentiasa support channel aku. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Okey geng, jom kita tengok spot untuk hari ni. Hari ni aku turun macam biasa geng, spot terbang tinggi. Cuaca ni alhamdulillah cerah. Air sungai pun cantik dah, cuma sedikit keruh je lah. So tak apalah, dah sampai. Kita cuba je lah hari ni. Harap-harap adalah strike padu, strike manis-manis. Hari ni target aku kan, aku nak cari ikan baung kan. Sebab misi aku nak buat asam pedas ikan baung untuk berbuka puasa. So harap-harap ada lagi ni. Okey, macam biasa kan, aku baru sampai, belum set up lagi. So kita jumpa lagi kan. Teruskan menonton, stay tune. Okey geng, aku dah siap pasang umpan tadi. Hari ni aku pakai umpan, untuk yang first ni aku pakai umpan roti dulu geng. Ni roti Gardenia kosong. Tarik, kepas sikit. Ni satu mata kan ya. Sekejap lagi aku akan cari dulu anak ikan. Kalau dapat anak ikan kan, baru aku tukar umpan ni. Untuk first ni aku pakai roti dulu. Jom kita buat balingan. Bismillah. Hari ni air pun okey lah, tak ada arus sangat. Arus tak laju sangat. Okey. Padu geng. Ada boiling depan ni. Tak apa, kita cari anak ikan dulu. Okey geng, teruskan menonton. Aku nak set up lagi 2 joran. Mantap Okey geng, aku dah settle dah, set up 3 joran. Semua umpan roti. So sekarang aku nak set up lagi 1 joran. Aku nak main pakai umpan dedak ayam. Aku nak baling kat tepi-tepi ni. Aku nak cari anak ikan geng. So kita cari anak ikan dulu untuk tukar umpan yang pertama ni tadi. Memang banyak boiling pagi ni geng. Okey, jom. Okey geng, jom kita cari anak ikan. Untuk umpan ni aku guna umpan dedak ayam kuning geng. Buat sahabat-sahabat yang mencari dedak ayam kuning ke, pelet 923 ke, korang boleh pergi kat shop aku tu. Korang tekan kat shop tu, korang boleh carilah barang-barang mancing, ada aku tag kat situ. Okey, jom kita baling bawah-bawah ni, cari anak ikan. Okey.
Ui, ada saiz lapan Jawa. Bismillah. Oh, Alhamdulillah. Uh. Ada saiz kan. Lampam Jawa. Ada saiz kan. 700 gram ada ni. Okey. Lampam Jawa. Okey geng, first strike untuk hari ni. Ikan lampam Jawa. Tak dan on cam. Dia terus hanjut. Saiz boleh tahan. Ada saiz. Saiz cantik ni, perempuan. Ada ikan masai. Tepi kasia. Jom kita balik. Kita balik lagi. Banyak lalat kan. Aku nak bakar sampah dulu. Sampah banyak ni. Hasil peninggalan angler-angler. Kita bakar sampah dulu. Lalat banyak sangat. Ni kalau tak bakar ni monyet habis. Buat sepah balik. So kita bakar dia. Sambil ni kita bersih kawasan ni. Oh, tu ada makan lah. Joran umpan anak ikan. Ada yang ambil, ada yang sentuh. Kalau tak bakar ni monyet bawa lari sampah. Jadi kotor kawasan. Kita tunggu lagi. Tu ada strike padu hari ni.
Ada yang ambil umpanan ikan ni. Jom kita tengok. Kali ni dah bersilang ni. Kita kena angkat dulu jorannya ni. Berat macam ada ikan. Kita letak dulu joran ni. Takut dia berbelit. Sebab joran sebelah dia makan ni. Joran ni ada makan. Jom kita terangkat lah joran ni. Dah senyap lah. Oh, dia dah masuk bawah kayu dah, geng. Oh, tak tahu ada ikan tak. Dia dah masuk bawah kayu. Patutlah senyap. Putus. Ada ambil kan. Tapi dia bawa masuk bawah kayu. Kena cari anak ikan lagi ya. Putus. Ada dia. Oh, saiz lampang Jawa juga. Oh, bismillah. Allah. Strike yang kedua. Hari ni aduh, ikan banyak makan. Dia tak shoot kuat. Dia makan, dia lepas tali. Ikan lampang Jawa. Okey. Saiz manis-manis. Ada bekas. Lampang Jawa yang kedua. Saiz manis-manis. 2 ekor dah. Dah lama tak nampak ikan lampang ikan merah ni. Banyak lampang Jawa sekarang ni. 2 ekor. Bismillah. Okey geng, masa dah time. Aku dah nak balik dah ni.
So hari ni geng, alhamdulillah geng, ada 2 ekor je strike ni ikan lampang Jawa, saiz manis-manis. Jadilah aku dah tak larat dah ni. So geng, ikan ni aku nak bagi kat jiran aku je lah. Saiz boleh tahan lah, saiz goreng ikan lampang Jawa yang 2 ekor. So esok aku akan turun lagi mancing, tapi untuk hari ni aku tutup kat sini dulu lah video. Esok kita buka cerita baru. Harap-harap esok ada lagi lah strike padu. Ok geng, terima kasih kerana sudi menonton video aku sehingga selesai. Kita jumpa lagi di next video mencari strike padu di sungai, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih geng, terbaik.